Saya sendiri, hidung saya terus gatal. Mata saya gatal. Kerana apa? Jerebu sedang berlaku. Saudara-saudari dan kawan-kawan, kali ini saya nak bercakap tentang satu perkara yang sedang berlaku ke atas negara kita, iaitu jerebu. Hampir 3 minggu saya perhatikan, saya ini warga di Kuala Lumpur, daripada Brickfield ini, saya perhatikan jerebu. Semua kota Kuala Lumpur ini dipagari oleh jerebu. Dari mana jerebu ini datang? Maka kita diberitahu bahawa ada kebakaran di Sumatera. Kita juga diberitahu ada kebakaran di Kalimantan, Indonesia. Nampaknya berulang kali seperti berlaku 1997 dulu apabila berlaku satu kebakaran yang maha hebat hingga berlaku hampir 3-4 bulan kita dalam keadaan jerebu. Ini kelihatan telah hampir sebulan. Jadi apa yang sedang berlaku ini ialah pembakaran. Pembakaran apa ini? Ialah pembakaran pembersihan ladang-ladang. Okey, hari ini saya telah membaca berita daripada Indonesia mengatakan 77 orang telah ditangkap oleh pihak berwajib Indonesia kerana dituduh terlibat dalam pembakaran. Telah ada lebih daripada 500 red spot menunjukkan di situlah tempat-tempat terbakar. Tapi kita tidak tahu, lebih 7,000 hektar lebih tanah di Kalimantan, hutan yang terbakar. Hutan ini hutan apa? Ini adalah pembersihan di mana pokok-pokok ditebang untuk ditanam dengan sawit, kemudian kayu-kayan itu terkumpul lalu dibakar. Ini pekerjaan ini adalah salah. Kita ingat dulu bahawa telah berlaku jerebu seperti ini, maka ada penangkapan. Dan dari apa yang saya baca hari ini, penangkapan 77 orang ini tidak dikatakan ini adalah syarikat peladangan. Kita tidak tahu syarikat peladangan ini syarikat peladangan siapa. Adakah syarikat peladangan Malaysia? Adakah syarikat peladangan Indonesia? Ingat tak dulu syarikat peladangan yang membakar 3-4 tahun dulu, 5-6 tahun dulu berlaku di Sumatera. Tengok-tengok tup-tup syarikat peladangan itu ialah syarikat peladangan Malaysia. Ini sebenarnya satu jenayah kerana apabila udara kotor seperti apa berlaku di Sarawak, di Serikai, di mana sekarang ni sekolah-sekolah ditutup. Hari ini juga saya baca 5 tempat di Malaysia ini, di Alor, di Kuala Selangor, di Minden, di Pulau Pinang berlaku. Ini di mana udara dikatakan tidak sihat. Ini membawa mudarat apabila udara tidak sihat warga. Tapi di sini siapa ongkos perubatan ini siapa akan menanggung? Jadi kita lihat bahawa siapa harus dipertanggungjawabkan. Adakah 77 orang ini pemilik ladang ini, atau pada hemat saya mereka bukan pemilik ladang, mereka ini hanya pekerja. Apakah yang akan dilakukan oleh kerajaan Indonesia? Adakah mereka akan disaman? Dan bagaimana pula dengan warga-warga di seluruh Malaysia ini yang sedang menghadapi? Saya sendiri, hidung saya terus gatal, mata saya gatal. Kerana apa? Jerebu sedang berlaku. Bagaimana ini? Bagaimana pusat perubatan kita, klinik kita, hospital kita makin ramai mengadu, membuat aduan bahawa mereka diserang oleh jerebu. Jadi inilah persoalannya. Jadi kerana itu saya memberi satu ingatan bahawa sekarang ini bulan 8 nak masuk bulan 9. Bulan 10 ini nanti, 10, 11, 12 ini El Nino akan sampai. Ini lagi berat, lebih berat dari berat, maha berat. Ini akan datang lagi. El Nino ini ialah apabila matahari membakar Laut Pasifik, anginnya kuat, udaranya melari ke tanah besar Asia dan ini membawa kepanasan. Kepanasan yang maha sangat. Jadi tahun ini kita berhati-hati. Jadi kepada itu, ibu-ibu, adik-adik, kawan-kawan sekalian, bersedia menghadapi jerebu ini. Lakukan apa yang patut. Jangan bersukan banyak di luar misalnya. Jangan bersukan di luar dan banyakkan minum air. Kita berhati. Dan saya juga terbaca hari ini bahawa di Mersing ada lebih daripada 66 hektar terbakar ladang-lalang. Ini kesilapan kita. Kenapa ini berlaku? Kita tahu sekarang panas, kurangkan membakar, jangan membakar. Ini kita sendiri juga harus bertanggungjawab. Kita jaga diri kita sendiri. Tidak ada orang jaga. Kita jaga diri kita sendiri. Terima kasih. Jaga-jaga, jerebu akan sampai lagi. Jaga-jaga, El Nino akan sampai. Terima kasih.